Selamat datang semua. Hari ini kita nak cuba tengok sebuah teks purba dengan cara yang lain sikit. Bukan sebagai satu kajian agama, tapi lebih kepada penerokaan tentang struktur dalaman dan tema-tema utamanya hanya berdasarkan analisis teks itu sendiri. Jadi, bila kita sebut tentang Al-Quran, soalan pertama yang selalu muncul kan, adakah ia hanya sebuah teks keagamaan semata-mata? Atau mungkinkah ia sebenarnya sebuah buku panduan atau huda yang sangat praktikal untuk kehidupan kita? Inilah idea utama yang kita nak kupas. Kita akan cuba faham Al-Quran dengan menggunakan logik dalamannya sendiri. Baiklah, jom kita mula. Bahagian pertama kita namakan satu cara membaca yang berbeza. Apa yang unik kat sini ialah kaedah analisisnya. Ia ketepikan semua tafsiran luaran untuk tengok tema teras apakah yang betul-betul muncul dari dalam teks itu sendiri. Ini terus membawa kita ke bahagian kedua, kepada satu idea yang jadi macam tapak untuk semua benda lain, iaitu konsep tauhid atau keesaan ilahi. Jadi, apa sebenarnya tauhid ni menurut teks itu sendiri? Senang cerita, ia adalah idea bahawa hanya ada satu sumber dan satu matlamat mutlak untuk semua aspek hidup kita. Bukan benda yang asing-asing, tapi satu prinsip yang menyatukan segalanya. Okey, yang ni memang menarik. Cuba kita tengok perbezaan praktikalnya. Di satu pihak, kita ada kehidupan dengan macam-macam otoriti yang bersaing. Bos kita, status sosial, duit, semua ni membawa kepada hidup yang berpecah belah, penuh risau. Tapi di satu pihak lagi, bila hidup dengan satu standard iaitu tauhid, ia tawarkan kejelasan, kebebasan dan satu kehidupan yang lebih bersepadu. Okey, dari tapak yang kukuh tu, sekarang kita beralih kepada individu pula. Bahagian ketiga, individu yang diperkasakan. Tema-tema seterusnya ni boleh kita anggap sebagai kit alatan peribadi untuk kita berkembang maju. Teks ni sebenarnya membentangkan satu perjalanan. Mula-mula, kita ada pilihan. Kita diberi tanggungjawab sebagai khalifah. Lepas tu, datanglah tindakan di mana setiap apa yang kita buat tak kira besar atau kecil, ada kesannya. Dan apa hasil akhirnya? Satu proses transformasi yang membawa kita keluar dari kegelapan kekeliruan terus menuju ke cahaya kejelasan. Dan slide ini yang memetik ayat 9978 memang tepat sekali untuk menggambarkan prinsip accountability. Cuba fikirkan, idea bahawa setiap tindakan, walaupun sekecil zarah, akan diperhitungkan. Ini secara tak langsung akan memupuk integriti dan pemikiran jangka panjang sebab kita tahu tak ada satu pun yang akan terlepas. Jadi, semua prinsip untuk individu ni tak berhenti setakat itu sahaja. Tak, ia sebenarnya direka untuk diperluaskan ke peringkat yang lebih besar. Jom kita masuk ke bahagian 4 dan tengok macam mana ia berkembang menjadi satu rangka tindakan untuk masyarakat. Teks ni sangat terperinci. Bila sebut pasal keadilan sosial atau KIST, ia bukan sekadar angan-angan, tapi satu plan tindakan yang konkret. Ia merangkumi semua benda. Dari ekonomi, pastikan kekayaan sentiasa beredar, kontrak perniagaan kena adil, sampailah ke tanggungjawab kita sebagai individu. Kena berani tentang ketidakadilan, walaupun tindakan tu mungkin tak popular atau merugikan kita. Selain keadilan, teks ini juga suruh kita tengok sejarah sebagai sumber ilmu. Ia kata, sesungguhnya telah berlalu sebelum kamu sunnah-sunnah, maka berjalanlah kamu di muka bumi dan perhatikanlah. Seolah-olah sejarah ni adalah satu makmal kehidupan gergasi untuk kita belajar. Jadi, apa corak-corak yang selalu berulang ni? Analisis ni tunjukkan beberapa pengajaran yang sangat jelas. Penindasan akan membawa kepada kejatuhan. Rasuah akan menghancurkan masyarakat. Ini semua macam kajian-kajian kes dari masa lampau yang masih relevan untuk kita hari ini. Dan yang menariknya, perkataan pertama sekali yang diturunkan dalam teks ini ialah Iqra, yang bermaksud bacalah. Ini betul-betul menekankan tema pengetahuan dan refleksi. Maksudnya, siasatan saintifik, pemikiran kritis, semua ini bukan sahaja dibenarkan, malah digalakkan sebagai cara untuk kita faham dunia di sekeliling kita. Okey. Kita dah ada tapak, kita ada struktur untuk individu dan kita ada plan untuk masyarakat. Tapi apa yang ikat semua ni supaya tak terpesong? Ini membawa kita ke bahagian kelima, prinsip keseimbangan atau wasatiyah. Ia bertindak macam pengawal selia untuk seluruh sistem ni. Cuba tengok carta ni, senang nak faham. Prinsip keseimbangan ni ada di mana-mana. Contohnya, dalam perbelanjaan, janganlah boros sengat, tapi janganlah kedekut pula. Dalam pemerintahan, elakkan pemerintahan kuku besi, tapi jangan sampai jadi huru-hara. Ia sentiasa tentang mencari titik tengah yang paling seimbang dan berfungsi.
Baiklah, sekarang tiba masanya untuk kita cantumkan semua kepingan teka-teki ni, bahagian ke-6, sistem kehidupan yang bersepadu. Inilah masanya kita nak undur ke belakang sikit dan tengok gambaran penuhnya. Okey, tengok jadual ni. Ia rangkumkan semuanya dengan sangat kemas. Mula-mula, tauhid, itulah asas dan kerangka kita. Lepas tu, accountability. Ia jadi pendorong untuk kita buat benda yang betul. Tanggungjawab pula bagi kita kuasa sebagai individu, manakala transformasi adalah proses untuk kita jadi lebih baik. Kemudian, semua ni kita zahirkan dalam masyarakat melalui keadilan sosial dengan menggunakan pengetahuan dan belajar dari corak sejarah sebagai panduan kita. Dan apa yang pastikan semua ni tak jadi ekstrim? Keseimbangan, prinsip yang menjadikan seluruh sistem ni mampan. Jadi kupasan kita hari ini tinggalkan satu soalan besar untuk kita renungkan bersama. Bagaimana kalau panduan hidup itu sebenarnya bukan sekadar satu senarai peraturan boleh dan tak boleh, tapi sebaliknya, ia adalah satu sistem yang lengkap yang direka bukan sahaja untuk membina individu yang lebih baik, tapi juga untuk membina sebuah dunia yang lebih baik. Sesuatu untuk kita fikirkan, kan?